Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi, izinkan saya perkenalkan diri. Nama diberi Zendria Nur Adriana Marisa binti Muhammad Zarif. Berumur 12 tahun dan bersekolah di Sekolah Kebangsaan Seksyen 2 Bandar Kinrara. Kod sekolah saya ialah BBA 8262. Dalam video ini, saya ingin berkongsi sebuah kisah yang mungkin kecil pada zahirnya tetapi besar maknanya dalam hidup. Kawan-kawan, pernahkah kita menyambut hari jadi bersama keluarga dan rakan-rakan? Bayangkan jika seumur hidup kita tidak pernah merasainya. Itulah yang dialami oleh Jihan, watak utama dalam novel Ukur Baju di Badan Sendiri karya Abdul Ghani Cik Hassan, terbitan Ana Muslim Sendirian Berhad. Novel setebal 127 halaman ini membawa tema kesedaran diri, kesederhanaan hidup dan nilai kesyukuran. Jihan merupakan seorang remaja yang hidup dalam serba kekurangan. Seumur hidupnya, belum pernah sekalipun dia menyambut hari jadi. Namun, impiannya tetap tinggi walaupun poketnya kosong. Satu hari, Jihan ponteng sekolah untuk menangkap ketam nipah di sungai. Dia mahu menjualnya demi mengumpul wang untuk sambutan hari jadi. Malangnya, perahu yang dinaikinya bocor dan karam. Ketam tenggelam, impian turut lebur. Hanya nyawanya yang sempat diselamatkan. Sejak kejadian itu, Jihan sedar bahawa nilai sabar, redha dan syukur jauh lebih bermakna dari semua itu. Dia mula belajar bersungguh-sungguh demi mengubah nasib keluarganya. 23 tahun berlalu, Jihan berjaya menjadi seorang jurutera komputer. Kini barulah dia menyambut hari jadi yang sebenar. Bukan dengan kek atau ketam nipah, tetapi dengan kejayaan dan rasa syukur. Bahasa novel yang digunakan sangat mudah difahami dan dekat dengan jiwa remaja. Saya tertarik dengan ruangan glosari di akhir halaman yang memperkaya kosakata. Novel ini menyedarkan saya bahawa tidak salah mempunyai impian asalkan impian itu berpijak di bumi nyata. Kesimpulannya, novel ini mengajar kita untuk bersyukur, hidup sederhana dan terus berusaha. Hiduplah mengikut kemampuan, bukan kemahuan. Semoga kisah ini membuka mata dan hati untuk menghargai hidup dalam kesederhanaan. Sekian, terima kasih.